So ni kita review sikit Sinotruk, lori EV. Ni lori ni elektrik Tengok bateri dia. Bateri dia bawah ni. Bateri dia. Controller dia ni, onboard charger dia. Lori ni dia pusing belakang lah, bukan 4 wheel. Ramai peminat ni. Masuk dalam dia. Try masuk dalam tengok. Okey. Ini lori dia. Auto lah. Try masuk dalam. Uish. Oh, best lah. Skrin besar. Macam ni je. So kita kat Canton Fair sekarang ni. Hai. Lori EV. So ni bateri dia panjang lah. So berapa kilowatt. Ni bateri 12 volt dah. Menarik lah, menarik. Oh, ni tempat charger dia. Ini memang pemanduan belah kanan lah, pemanduan Malaysia. Pemanduan Malaysia. DC charger dia. CCS tu lah. Ni yang pemanduan kanan. Ada display on. Ada adas lah. Dia punya spek dia 4x2 Sinotruk C3 HE. So bateri dia 86 kW. Motor dia apa ni, 140 kot. Korang boleh lah minat ni lori ni. Kena ambil katalog satu. Ni katalog dia. Ni memang pemanduan sebelah kanan lah. Memang terbaik. Tapi tak tahulah siapa yang masuk Malaysia model brand ni kan. Memang menarik. Okay, itu saja untuk Sinotruk ni. Seat truck. Menarik kan.